Alhamdulillah. Jadi saya ingin mengumumkan pada malam ini, setelah pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Alhamdulillah tahun ini haji seperti yang dijadualkan. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, Kerajaan Arab Saudi sangat positif dan semua sedang melakukan persediaan sebaiknya, dan saya sempat melakukan lawatan ke tempat-tempat, ke hotel-hotel, ke maktab-maktab dan juga ke tempat-tempat yang akan didiami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, saya pernah menunaikan haji pada 2022. Saya rasa cemburulah kerana kemudahan dan juga yang disediakan itu adalah lebih baik dan sangat-sangat pada saya sangat-sangat selesa. Alhamdulillah. Ya. Bahkan tuan-tuan dan perempuan, di antara perkara yang saya rasa yang dah lama saya nak tengok dan ini berlaku, iaitu di Arafah. Ya, di Arafah sebelum ini tandas hanya ada 100 lebih sahaja. Tapi kali ini tuan-tuan, tandas ada lebih 600 lebih yang digandakan oleh tabung haji kita. Itu memang saya rasa terima kasih kepada tabung haji yang nampak kecil, tetapi sebenarnya inilah perkara yang sangat-sangat mendesak, terutama wanita, ya, sebab dia menggunakan lebih lama sedikit daripada lelaki. Baik. Jadi banyak lagi penambahbaikan yang dilakukan oleh tabung haji. Dan tuan-tuan, tahun ini juga tabung haji melakukan satu inisiatif yang sangat-sangat baik dan saya kongsikan dengan Menteri Haji Dr. Taufik, iaitu kita melancarkan Green Hajj ataupun haji hijau, iaitu kita haji yang akan mementingkan alam sekitar. Jadi kepada tuan-tuan, setiap tahun biasanya jemaah haji akan meninggalkan kain ihram mereka. Lebih 16 tan kain ihram ditinggalkan. Jadi kali ini kita membuat kempen kain ihram itu dipulangkan. Kita akan sediakan kotak-kotak dan tung-tung nanti kita akan recycle dan kita boleh gunakan, kan? Dan boleh kita recycle untuk kebaikan yang lain. Dan juga kita ingin teruskan program kebersihan kerana jemaah haji Malaysia ini terkenal. Setelah kita meninggalkan Arafah, setelah kita meninggalkan kawasan-kawasan semuanya bersih luar biasa, itu menunjukkan jemaah kita adalah jemaah yang terbaik. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, ini diakui oleh ramai. Saya merasa berbangga kerana dalam meeting itu, saya mungkin di antara yang paling popular menterinya. Alhamdulillah. Bukan kerana saya, tetapi kerana Malaysia. Semuanya menjadi rujukan oleh luar negara.